Okey, baik. Kita mula untuk soalan latihan kendiri 1.3 pula. Jom kita baca soalan. Bagi setiap bulatan berpusat O yang berikut, hitung perimeter dalam sentimeter tembereng berlorek ABC guna pi sama dengan 3.142. Dia nak tembereng berlorek ABC, maksudnya yang kawasan hijau ni. Lepas tu, dia nak perimeter. Maksudnya dia nak ukur lilit benda lah ni. Daripada sini. Lepas tu kita tambahkan dengan yang ini. Dekat sini kita boleh tengok dia ada dua benda yang kita kena cari. First, kita kena cari lengkuk dia. Second, kita kena cari segitiga punya tapak. Panjang tapaknya. Kalau nak cari lengkuk, kita dah tahu. Kita boleh guna S sama dengan R theta. Di mana tetanya memang dalam radian. Tapi bila kita nak cari tapak dia ni, kita tak boleh guna formula segitiga sudut tegak tu. 1/2 tapak dah tinggi sebab kita tak ada pun luas segitiga ni kan. Jadi, nak tak nak kita kena cari guna formula cosinus. Formula cosinus kan kita kena ada satu sudut dengan dua sisi kan. Kat sini kita dah ada dah. Satu sudut, dua sisi. Ini 6, sini pun 6 sebab dia jari sama. Jadi, kita boleh guna formula cosinus untuk cari dia punya tapak dan kita tambahkan dengan dia punya ni panjang lengkuk untuk dapatkan dia punya perimeter. Okey. Sebelum saya mula, saya nak bagi tahu dulu yang kalau guna S sama dengan R theta, tetanya kita memang guna dalam radian. Tapi bila kita guna formula cosinus, sudut kita tu mesti dalam darjah. Sebab tu, kita kena tukar dulu daripada 2.5 radian ni kepada darjah dengan kita darabkan 180 per pi. Okay, itu yang saya buat. 2.5 radian didarabkan dengan 180 per pi. Awak akan dapat, bila tekan kalkulator, 143.22 darjah. Kita, okey. Lepas daripada ni, kita dah ada sudut dalam degree, sudut dalam darjah, sudut dalam radian. Kita buat dulu, mana yang paling senang. Panjang lengkuk, ABC, S sama dengan R theta. S kita berapa? 6 darab 2.5. 2.5 radian, 6. Dia punya jari. Tekan kalkulator, dapat 15 cm. Lepas tu formula cosinus pula. Yang ni saya tak nak go tu banyak. Kalau tak faham nanti saya boleh buat video yang lain untuk jelaskan formula cosinus ni. Jadi awak tinggal masukkan je dalam formula. Awak tekan kalkulator. Nanti awak akan dapat 11.39. Bila kita dah dapat dua-dua panjang ni, kita tambahkan untuk dapatkan perimeter tembereng tersebut. Dapatlah 26.39. Itu untuk soalan A. Untuk soalan B pula, jom. Buat benda sama je. Ideanya disebabkan kita nak guna dua formula yang berlainan dan sudut tu mesti ada yang guna dalam darjah, ada yang guna dalam radian. Kita buat dulu. Kita tukar dulu dia kepada darjah. Jadi, pi per 3 kita darabkan dengan 180 per pi. Disebabkan kat sini dua-dua ada pi, jadi kita boleh potong dia. Kita boleh potong. Tinggal 180 bahagi 3. Tekan kalkulator ataupun congak je akan dapat terus 60 darjah. Sampai sini idenya still sama. S sama dengan R theta. 10 darab pi per 3. Pi nya kita tukar dengan 3.142. Tekan kalkulator, akhirnya kita akan dapat 10.47. Yang formula cosinus pula, masukkan je dalam formula lagi. Dan sudutnya kita guna yang kita dah tukar tadi dalam darjah. Tekan kalkulator, akhir sekali kita akan dapat 10. Sini sentimeter, sorry. 10 cm. Tekan, tambahkan dua-dua ni, akan dapat perimeter dia 20.47 cm. Nak letak boleh, tak letak pun tak apa rasanya. Untuk soalan C pula, still lagi benda sama. Tapi kalau ini, soalannya bagi sudutnya memang dah dalam darjah. Jadi kita nak kena tukar. Allah. Kita nak kena tukar dia kepada radian pula. Kita darabkanlah dengan pi per 180. Pi nya kita tukar 3.142. Tekan kalkulator, akhir sekali kita akan dapat 2.095 radian. Dan kita guna dua-dua sudut ni dalam dua formula yang berbeza untuk dapat dia punya panjang lengkuk dengan panjang tapak segitiga tu. Untuk panjang lengkuk, kita darabkan je 8 darab 2.095 radian. Akhir sekali kita akan dapat 16.76. Untuk formula cosinus, macam biasa lagi, kita masukkan je dalam formula. Guna sudut dalam darjah. Tekan kalkulator, kita akan dapat 13.86. Dan akhir sekali, buat je lagi macam biasa. Kita tambahkan aja dua-dua panjang ni dan akan dapat 30.62 cm juga.
Okey, untuk soalan D ni dia lain sikit. Untuk soalan ABC dia ada bagi sudut. Tapi kali ni dia tak bagi sudut. Dia terus je bagi panjang tapak tu. Jadi apa yang kita nak kena buat? Kita kena cari sudut dia. Sebab kalau kita nak cari dia punya panjang lengkuk yang ini, kita kena ada sudut. Jadi macam mana? Kita guna formula kosinus. Formula kosinus apa? Kita kena ada dua sisi, satu sudut kan. Kat sini kita dah ada dah dua sisi, satu sudut. Lepas tu kita boleh samakan dengan dia punya yang panjang tapak ni. Jadi apa yang kita kena buat kat sini? 15 kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2 tolak 9 kuasa 2 tolak. Yang ini tambah. Sorry. Sebelum ni saya ada salah juga ke? Sekejap saya cek. Tambah. Okey. Tolak 2 darab 9 darab 9 cos AOC yang kita nak cari tu. Bila kita pindah-pindahkan, kita tekan kalkulator akan dapat terus dalam darjah je. Sebab formula kosinus memang darjah. Akan dapat automatik 112.89 darjah. Dan bila dah dapat dalam darjah, kita nak cari panjang lengkuk. Panjang lengkuk kena dalam radian. Kita tukarkan dia kepada radian dengan darabkan pi per 180. Akhirnya kita akan dapat 1.971 radian. Dan kita cari formula lengkuk guna formula yang ada dalam bab ni. S sama dengan R theta. 9 didarabkan dengan 1.971 radian. Akhir sekali kita akan dapat 17.74 cm. Kita tambahkan jawapan kita tu dengan panjang tapak tu 15 cm untuk dapatkan perimeter dia. Dan akhirnya kita akan dapat 32.74 cm. Itu saja. Dah siap. Terima kasih.